shoot dengan dia hari tu, dia ada cerita dia pernah naik lift dengan kawan dia. Ni pernah naik lift dengan kawan dia. Lepas tu dia tekan satu level ni. Okey. Tiba-tiba lift tu pergi level bawah. Okey. Dia pergi level bawah. Lepas tu buka pintu. Dia dua-dua orang masa tengah main phone dalam lift. Lepas tu lift tu buka, dia tengok macam asal macam tempat construction ni. Dia nak pergi level yang dia tekan tadi tu. Lepas tu tutup balik. Tak tutup. Dia tengok tempat construction tu, dia nak tutup. Dia nak tutup, tak boleh tutup. Cakap apa pasal ni? Diorang ni tak ada fikir apa-apa lagi kan. So diorang cuba nak tutup, tak boleh. Diorang dongak ke atas, diorang tengok dah 1000 kg. Yes, tak boleh tutup lah. So diorang stuck kat situ. So diorang baca, tekan close tu, dengan mudahnya, alhamdulillah, diorang boleh tutup. Dia pendek tau. Tapi masa tu Kak Mila dengar macam, kalau jadi kat aku pun. Jadi kat kita macam mana?